Subuh baru sahaja melabuhkan tirainya. Udara pagi di institut ini terasa dingin, menyelinap masuk ke dalam setiap liang Roma. Namun, dinginnya tidak mampu menenangkan hati yang sedang bergelora. Dari tingkap bilik asrama, aku melihat mentari mula memancarkan sinarnya, seolah-olah bersemangat untuk memulakan hari baru. Tetapi semangat itu tidak sampai kepadaku. Sebaliknya, aku merasakan satu beban yang berat menekan dada dan membuatkan setiap nafas terasa sukar. Hari ini ada latihan kawat kaki lagi. Perkataan itu sahaja sudah cukup untuk membuatkan perutku terasa sebu dan fikiranku menjadi kusut. Setiap pagi, rutinnya sama. Maksa kami semua untuk bangun. Aku akan duduk di birai katil untuk seketika, cuba mengumpul sisa-sisa semangat yang ada. Persoalan yang sama berlegar di fikiran. Kenapa aku perlu lalui semua ini? Bukankah tujuan datang ke sini untuk belajar, untuk menimba ilmu, bukan untuk didera secara emosi? Pakaian seragam sudah tersarung kemas di badan. Kasut yang berat itu terasa seperti pemberat yang mengikat kakiku ke bumi. Aku memandang cermin, melihat wajahku sendiri. Wajah seorang anak muda yang sepatutnya penuh dengan harapan dan impian. Tetapi yang terpantul hanyalah sepasang mata yang kuyu, menyimpan 1001 keresahan. Aku menarik nafas dalam-dalam, cuba meyakinkan diri. Kau boleh, kau kena kuat. Bisikan itu aku ucapkan berulang kali, tetapi ia tenggelam dalam riuh rendah ketakutan yang lebih besar. Matahari semakin tinggi dan aku tahu, aku tidak boleh lari lagi. Hari pertama latihan kawat kaki terasa sangat berbeza. Aku masih ingat dengan jelas suasana pada hari itu. Kami semua berdiri di padang yang luas, di bawah langit yang cerah. Perasaan gementar itu ada, tetapi ia bercampur dengan rasa teruja. Seorang jurulatih yang mesra memperkenalkan dirinya. Beliau tersenyum menyambut kami dengan kata-kata semangat. Selamat datang Wira dan Wirawati. Di sini, kita akan belajar menjadi satu pasukan. Kawat kaki bukan untuk menyeksa, tetapi untuk membina disiplin dan semangat setia kawan, katanya dengan nada yang membina. Sepanjang sesi latihan pertama itu, suasananya sangat positif. Jurulatih itu mengajar kami asas-asas kawat dengan penuh sabar. Beliau menunjukkan cara berdiri tegak, cara meluruskan barisan, dan cara memberi hormat. Setiap kali ada yang membuat kesilapan, beliau akan menegur dengan baik. Tidak mengapa, cuba lagi. Barisan belakang, rapatkan sedikit. Bagus, teguran seperti itu membuatkan kami tidak berasa takut untuk mencuba. Kami ketawa bersama apabila ada pergerakan yang lucu dan janggal. Kami saling membantu, saling memberi semangat. Aku pulang ke asrama pada hari itu dengan perasaan yang ringan dan gembira. Namun, segala-galanya berubah pada hari kedua. Jurulatih yang sama tidak muncul. Sebaliknya, kami diperkenalkan dengan seorang ketua kawat yang baru. Wajahnya serius, tanpa secalit senyuman pun. Dari pandangan matanya sahaja, aku sudah dapat merasakan aura yang berbeza. Aura yang tegas, garang, dan seolah-olah mencari kesalahan. Sesi latihan dimulakan bukan dengan kata-kata semangat, tetapi dengan jerkahan. Baris sedia. Apa lembik sangat ni? Kamu datang sini nak berjalan-jalan ke? Suaranya yang lantang itu mengejutkan kami semua. Suasana yang tadinya ceria terus bertukar menjadi tegang. Sejak saat itu, padang kawat bukan lagi tempat untuk belajar, tetapi tempat untuk menahan herdikan. Setiap pergerakan kami diperhatikan dengan teliti. Sedikit sahaja kesilapan, pasti akan ada jerkahan yang menyusul. Tidak ada lagi gelak tawa. Yang ada hanyalah bunyi derap kasut yang seragam dan suara ketua kawat yang memetir. Perbezaan antara hari pertama dan hari kedua itu begitu ketara. Ia seperti siang dan malam. Dari sebuah aktiviti yang membina semangat, kawat kaki telah bertukar menjadi satu sesi penyeksaan mental yang membuatkan aku mula mempersoalkan segala-galanya. Padang kawat yang sama, tetapi dengan dua wajah yang sangat berbeza. Insiden pertama yang meninggalkan parut di hati berlaku tidak lama selepas ketua kawat yang garang itu mengambil alih. Kami sedang berlatih pergerakan pusing ke kanan. Aku, yang sememangnya sedikit kekop, terlewat beberapa saat berbanding rakan-rakan yang lain. Satu kesilapan kecil, tetapi cukup untuk menarik perhatiannya.
Tiba-tiba, suasana yang bising dengan arahan itu menjadi senyap. Semua mata tertumpu ke arahku. Ketua kawat itu berjalan perlahan, mendekati barisanku. Setiap langkahnya terasa seperti satu dentuman di dalam dadaku. Jantungku berdegup kencang, seolah-olah mahu melompat keluar. Kau, yang macam tiang lampu tu, kau tak dengar arahan ke? Suaranya bergema di seluruh padang. Perkataan tiang lampu itu merujuk kepada tubuhku yang kurus dan tinggi. Beberapa orang rakan di barisan hadapan cuba menahan senyum. Aku hanya mampu menundukkan pandangan, tidak berani bertentang mata dengannya. Mukaku terasa panas, merah menahan malu. Aku tidak tahu apa yang perlu aku buat. Mahu menjawab, takut dimarahi lagi. Mahu diam, terasa seperti mengaku salah. Aku hanya berdiri kaku seperti tiang lampu yang disebutnya tadi. Kenapa diam? Bisu, bisu. Aku tanya, kau jawab. Jerkahnya lagi, kali ini lebih kuat. Suaranya seolah-olah menembusi gegendang telingaku. Luka fizikal mungkin boleh sembuh, tetapi luka di hati ini, aku tidak tahu bila akan pulih. Itulah teguran pertama, dan ia membuka luka pertama yang dalam. Kejadian tiang lampu itu hanyalah permulaan. Ia seolah-olah memberi lesen kepada ketua kawat itu untuk terus menjadikan fizikal aku sebagai bahan sindiran. Setiap kali ada peluang, pasti ada sahaja komen yang akan dilemparkan. Jika barisan tidak lurus, dia akan menjerit, yang tinggi kurus tu. Badan kau tu dah macam galah, tak boleh keluruskan barisan. Jika pergerakan aku sedikit lambat, dia akan berkata, tenaga simpan nak buat apa? Badan besar, tapi lembik macam sotong. Setiap perkataan itu diucapkan di hadapan semua orang, menjadikan aku bahan tontonan dan ejekan. Pada mulanya rakan-rakan hanya diam. Mungkin mereka juga takut, tidak mahu menjadi sasaran seterusnya. Tetapi lama-kelamaan, sesetengah daripada mereka mula terikut-ikut. Ada yang akan berbisik-bisik sesama sendiri apabila aku ditegur. Ada juga yang secara sinis akan memanggilku dengan gelaran-gelaran yang diberikan oleh ketua kawat itu. Woi, galah. Cepat sikit jalan tu, kata seorang rakan sambil ketawa. Aku hanya mampu tersenyum kelat. Hati ini sakit, tetapi apa lagi yang boleh aku buat? Aku tidak mahu menimbulkan pergaduhan. Setiap hari, aku bertanya pada diri sendiri. Adakah ini yang dinamakan disiplin? Adakah dengan menghina dan merendah-rendahkan seseorang di hadapan orang ramai itu satu cara yang betul untuk membina sahsia? Aku cuba mencari justifikasi. Mungkin ketua kawat itu hanya mau aku menjadi lebih kuat. Mungkin dia mahu menguji ketahanan mentalku. Mungkin ini adalah cara latihan di tempat-tempat seperti ini. Aku cuba bersangka baik, cuba memahami logik di sebalik setiap herdikan dan sindiran yang aku terima. Namun, semakin aku cuba, semakin aku keliru. Di satu sudut, aku faham tentang kepentingan disiplin. Kawat kaki memerlukan keseragaman dan ketepatan. Teguran yang tegas mungkin perlu untuk memastikan semua orang mengikut arahan. Tetapi ada satu garisan halus antara disiplin dan buli. Apabila teguran tidak lagi menjurus kepada kesilapan teknikal, tetapi mula menyentuh perihal peribadi, fizikal, dan maruah seseorang, ia bukan lagi disiplin. Ia telah bertukar menjadi satu bentuk penderaan emosi, satu bentuk bulian halus yang berselindung di sebalik perkataan disiplin. Pembulian halus ini berlaku secara berulang-ulang. Ia bukan lagi satu insiden terpencil. Ia menjadi satu corak, satu rutin harian. Setiap pagi aku sudah tahu apa yang akan menanti. Aku akan menjadi sasaran, menjadi contoh buruk, menjadi bahan jenaka. Ketua kawat itu seolah-olah mendapat kepuasan daripada melihat aku menderita. Dia tahu aku tidak akan melawan. Dia tahu aku hanya akan menunduk dan menerima. Dan kerana itu, dia terus melakukannya, hari demi hari, tanpa rasa bersalah. Disiplin sepatutnya membina, bukan memusnahkan. Apa yang lebih menyedihkan, sistem itu seolah-olah membenarkannya. Tiada siapa yang mempersoalkan tindakannya. Rakan-rakan yang lain mungkin bersimpati, tetapi mereka memilih untuk mendiamkan diri demi keselamatan sendiri. Pihak atasan pula mungkin menganggap cara keras ini berkesan. Maka, aku terperangkap dalam satu kitaran buli yang dinormalisasikan atas nama disiplin. Aku terpaksa menerima bahawa untuk menjadi seorang yang berdisiplin, aku perlu membiarkan diriku dihina.
Satu konsep yang sangat sukar untuk aku terima, tetapi aku tiada pilihan lain.